Sebab itu tuan-tuan tengok, bila berlaku persepadanan semula, orang macam Ustaz Taib Azamuddin, walaupun ulama, tuan-tuan carilah, saya dah cari banyak tempat dah, sama ada ahli parlimen BA atau ahli parlimen Barisan Nasional, tak ada ahli parlimen macam Ustaz Taib. Satu-satunya ahli parlimen masuk ceruk kampung, segala kampung. Bab sembahyang mayat turun dalam kubur tu tak usah kata dah lah. Ni bab masuk kampung, suruh orang kampung, makcik-makcik, rumah nampak ada kopi banyak, pokok kopi ni, ni ambil kopi ni, besok tumbuk, elok buat kopi kampung, saya pergi jual. Saya pergi Kuala Lumpur, saya jual. Hasil dia kita bagi, makcik ambil ni, bagian ni sikit masuk dekat tabung dana kemiskinan Bangli. Boleh? Boleh. Tuan-tuan tengok, dengan segala ikan keringnya, segala kopinya, segala apa juga orang kampung buat. Tiap kali ada sidang parlimen, Ustaz Taib penuhkan dalam kereta dia, dia bawa dekat parlimen, dia buka. Siapa yang kat parlimen tak kenal Ustaz Taib? Asal dia datang saja, Ustaz ikan kering ada tak? Kopi baling ada tak? Ini ada tak? Itu ada tak? Orang minta, tuan-tuan. Satu-satunya ahli parlimen tanpa bantuan satu sen pun daripada kerajaan atau mana-mana pihak berkuasa, boleh buat rumah rakyat miskin sendiri. 80 biji, hampir 80 biji rumah rakyat miskin dia buat. Dia buat sendiri. Hasil daripada dia ceramah, kuliah maghrib, kuliah subuh, dia minta sikit, duit tu dia pergi bawa. Bukti rumah-rumah tu dah ada. Saya orang Baling, saya tahu dah. Mana ada ahli parlimen guna duit ceramah dia, guna duit jual ikan kering dia, pergi buat jembatan. Ustaz Taib boleh bina 2 biji jembatan batu ni. 2 biji jembatan. Dia boleh bina jalan raya tar ni, jumlah panjang dia tu 60, hampir 60 km. Jalan tar yang dia bina. Hasil titik peluh dia datang KL, ceramah, kuliah, itu saja. Ini ulama besar berjiwa rakyat, sanggup buat apa saja. Hatta tanah rumah mak, tanah peninggalan mak dia pun, rumah tu, tuan-tuan tengok rumah dia, dia pakai kayu Masjid Negara yang rumah lama kena roboh tu, dia beli, dia buat rumah dia, dan dia bina surau musola. Orang siapa pun datang balik daripada Kuala Lumpur ke daripada mana ke nak datang melawat balik, tak payah tidur hotel, tak payah apa, free duduk kat musola tu. Setakat 100-150 orang selesai, boleh duduk. Itu Ustaz Taib. Bila dia orang nak ubah suai parlimen, speaker kata, siapa nak barang-barang dalam parlimen yang buruk-buruk ni, ambil. Seorang pun tak nak. Ustaz Taib seorang pergi. Dia beli RM2,000. Semua barang dalam parlimen. Daripada kursi buruknya, mejanya, apa benda pun dibeli. Daripada tu dia boleh dapat hasil hampir-hampir RM100,000. Dia jual balik. Orang KL, orang mana bagi baju buruk-buruk ke dia, sambil dia ceramah tu bagi baju buruk-buruk, balik rumah gosok. Basuh sendiri anak bini tu. Gosok setrika, gantung jual RM1, RM2. Ada yang jual 5 kupang. Begitu komited Ustaz Taib pada rakyat. Bukan saja ulama besar, tapi berjiwa rakyat. Tapi khianat persepadanan semula, ulama hebat macam tu pun boleh tumbang. Survival Melayu, tuan-tuan, ni soal survival bangsa, survival agama kita. Itu penipuan pertama. Persepadanan semula boleh seimbang. Banyaklah persepadanan semula ni, semua kena. Sebab tu saya syorkan kepada Harakah, saya sebut banyak kali dah, tapi tak buat-buat lagi. Saya kata salah satu cara nak tunjuk pada rakyat, mudah je. Ambil 2 page Harakah tu, buat peta Malaysia. Lepas tu color mengikut kawasan parlimen, geografi dia, cara geografi. Tuan-tuan akan nampak kawasan parlimen tu macam halia tak habis. Yang sengit sana, yang pusing sini, yang sekejap ada, lepas tu kawasan lain, ada lagi pula dia. Contoh macam di Parlimen Pekan. Parlimen Pekan punya jauh. Satu kawasan. Lepas tu parlimen lain, dekat sini ada lagi satu. Pengundi kawasan Parlimen Pekan. 45 minit nak bawa kereta tu. Ada kem Batu 10, kem tentera udara. Yang kem tentera udara, orang bodoh geografi pun tahu, kem tentera udara tu Batu 10 Kuantan. Bukan Batu 10 Pekan, Batu 10 Kuantan. Yang itu masuk Parlimen Pekan. Cuba tuan-tuan bayang macam mana rupa parlimen tu.
Sebiji sini, satu ada seketul kat sini. Nampak? Saya kena Parlimen Kuala Langat. Saya tanya SPR, mana kawasan saya? Peta dia mana? Belum siap dia. Ni dah pernah calon ni, takkan tak siap lagi saya nak lawat pengundi macam mana? Tak apalah Syekh, pergi je lah, mana nampak bendera tu lah dia. Kita pun pergi redah apa semua dalam 7 hari. Tuan-tuan, apa nak buat? Morib, daripada Morib tu, kampung Kunci Air tu, sampai dekat highway Jalan Kebun Baru. Itu kawasan Parlimen Kuala Langat. 63,000 pengundi. Pulau, saya baru tahu, rupanya ada pulau dekat situ. Nama dia Pulau Keri. Puas cari pulau tak jumpa, rupanya bukan pulau. Satu tempat ada sungai, Pulau Keri. Hampir-hampir 8,000 pengundi India. Masuk pagar pun tak boleh. Dia dah tunggu, tak boleh masuk. Habis 8,000 pengundi, angus pergi tentu. Saya tanya ni, ada satu kampung, nama dia Kampung Kancung Laut. Yang tu masuk tak Parlimen Kuala Langat? Sebab dia ada satu kampung, Kampung Kancung Darat. Lepas tu Kampung Kancung Laut. Di antara Kampung Kancung Darat dengan Kampung Kancung Laut, ada satu lagi kampung. Kampung yang tengah-tengah tu masuk Parlimen Sepang. Poster ahli calon Parlimen Sepang semua duduk kat situ. Jadi, tapi dia orang kata, dulu Kancung Laut ni masuk Kuala Langat. Jadi saya tanya, nak masuk ke tidak? Dia kata, tak dah kot. Kalau bendera Sepang dah masuk. Saya kata, okey lah. Hari terakhir, hari Sabtu petang, dia orang telefon. Dia kata, Syekh, sorry lah, kampung tu masuk rupanya. Ada 80 pengundi lebih kurang. Masuk. Jadi tuan-tuan boleh bayang, peta Parlimen, kawasan Parlimen Malaysia ni, kalau buat dalam bentuk peta, cacam marbah habis. Tapi tak buat lagi, tak tahu macam mana nak minta. Suruh buat betul. Tuan-tuan akan nampak betul. Saya dan kawan-kawan dah buat dah, tapi taklah cantik. Dah buat nampak sangat. Orang bodoh sekali tengok, ini peta apa ni? Ni peta apa ni? Sana tanpa situ, tanpa sini. Allahu Akbar. Itu persepadanan semula. Peta persepadanan semula. Satu, persepadanan semula, sebenarnya tuan-tuan, persepadanan semula ni, bila dibentangkan saja di Parlimen, bermulanya penipuan terang-terangan dibuat untuk menewaskan kita. Pertama,